Usus bocor, kerat 8 inci. Usus bocor, kerat 8 inci. Naik korang. Apa? Lu jual ni orang nipah. Ha? Orang nipah. Orang nipah sedekah. Oh, ada nira lah. Nira. Oh. Nira pada misan pada cuka pada lu. Ni apa ni? Ni misan, ni cuka. Nisan ni untuk apa? Untuk makan dengan cendol, dengan lope, dengan pek ngau. Nira macam ni. Lu nak makan semua pun boleh. Itu RM5 lah. Apa nama apa? Kalau mai, Pak Long Mae. Pak Long Mae duk berniaga kat mana ni? sedekah Pendang, Tanah Merah, Aha. Kangkung, ni Gurun. Lepas tu Yan, Tanjung Dawai pun pi. Oh, Tanjung Dawai pun pi. Sehari duk boleh dapat dalam berapa? Dekat 230 boleh lah. 2.30. Dekat rumah ada siapa lagi? Nak kena Sarah. Nak Sarah ada perempuan, anak seorang lagi sekolah. Dua ni di Sarah. Polis. Lepas tu pendapatan 20-30 tu cukup tak? Kena kerja lagi lah. Hari-hari kerja. Kalau di Sarah pun duduk Sarah ni. Orang ni. Poli. Polis mai. Polimas. Duduk belajar. Sebab apa terus kuat berniaga hari ni? Nak pakai duit. Nak belajar anak. Nak duit semua. Api ayam lagi semua duit. Kerja nak bayar biaya, BIP. Kos nak makan. Ikan lah, apa lah. Sayur. Ayam. Kalau pekat OKU pun dah. Dekat OKU. Dah pasal ni. Sebab tu dah cacat. Cacat. Tangan. Oh, kenapa tangan? Tangan dah kasai. Lagi lahir. Lahir. Ni buat dah. Ni usus bocor. Kerat 8 inci. Usus bocor, kerat 8 inci. Tak tahulah Pak Long apa. Tak kisah. Makan ayat tim pun tak. Makan ayat besar je. Tapi dia bocor. Umur apa? Lagi setahun 70, 69. 70 warga mas. Tapi masih kuat noh nak cari rezeki noh. Nak cari dia. Abang kerja pun anak sekolah. Presiden lama dah. 4 tahun dah. Ni retak pada kau. Dia baru negara ya. Ni bawa ni orang nak pergi jual di Pekan Hari. Lepas tu lepas belah kat belakang. Presiden lah. Jadi apa kat belakang? Belakang patah ha. Berapa? Pergi pulih lah. Lama-lama kita galan ni 5 bulan. Tapi dah lega ni pasal sengit-sengit tapi tak apalah.